Selamat datang semua. Bulan Ramadan ni memang istimewa. Tapi kalau kita atau ahli keluarga kita ada diabetes, ia datang dengan cabaran yang tersendiri kan? Jadi, macam mana nak berpuasa dengan selamat tapi dalam masa yang sama tetap sihat dan bertenaga? Jangan risau. Jom kita rungkai sama-sama panduan praktikal untuk harungi bulan puasa kali ni. Inilah soalan utama yang selalu bermain di fikiran. Mesti ramai yang tertanya-tanya, bolehkah aku puasa ni? Macam mana nak kawal gula? Selamat ke? Semua tu soalan yang sangat bagus dan menunjukkan yang anda prihatin. Dan jawapannya bukanlah tak boleh berpuasa, tapi boleh dengan cara yang betul dan ilmu yang cukup. Dan berita baiknya? Jawapannya adalah ya, anda sememangnya boleh berpuasa. Kuncinya cuma satu, perancangan. Bila kita rancang betul-betul, kita bukan setakat boleh berpuasa, malah kita boleh jadikan Ramadan ni sebagai satu peluang untuk jadi lebih sihat. Okey, dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, perkara pertama sekali, yang paling asas, kita kena kenal dulu apa risikonya. Senang je nak ingat, kita guna formula 2H1D. Apa benda tu? 2H dan 1D. Hipoglikemia, hiperglikemia dan dehidrasi. Bila kita faham tiga serangkai ni, insya-Allah puasa kita akan lebih selamat. Okey, 2H yang pertama ni semuanya pasal paras gula dalam darah. 1. Hipoglikemia. Ni bila gula jadi terlalu rendah, badan kita akan bagi signal macam rasa menggeletar, berpeluh sejuk atau pening. Yang kedua pula, hyperglikemia. Gula terlalu tinggi. Simptom dia pula rasa haus yang teramat sangat, asyik nak buang air dan badan rasa letih lesu. Penting untuk kita kenal bahasa badan kita ni. Dan D yang terakhir tu pula ialah dehydration. Maksudnya, badan kita tak cukup air. Macam mana cara paling senang nak tahu? Tengok je warna air kencing kita. Kalau warnanya pekat macam air teh, itu tandanya badan kita tengah bagi signal. Tolong, saya perlukan lebih banyak air masa sahur dan iftar nanti. Jadi, ini adalah peraturan yang paling-paling penting bila anda wajib berbuka puasa. Ada 3 keadaan di mana kita tak boleh tawar-menawar. Pertama, kalau bacaan gula jatuh bawah 3.9. Kedua, kalau bacaan gula melonjak lebih 16.6. Dan ketiga, kalau anda dah mula rasa simptom-simptom yang kita sebut tadi. Terus berbuka ya. Ingat, kesihatan kita nombor 1. Baik, kita dah kenal risikonya. Sekarang, jom kita tengok strateginya pula. Kita panggil ia Pelan Pemakanan Ramadan atau RNP. Anggaplah ini macam peta atau kompas anda untuk makan dengan bijak sepanjang bulan mulia ni. Asas kepada pelan ni sangatlah mudah. Tak payah pening-pening. Kita panggil konsep pinggan Ramadan. Lupakan terus kiraan kalori yang rumit tu. Dengan cara ni, kita cuma perlu pandang pinggan kita dan terus boleh tahu sama ada makanan kita tu seimbang ataupun tak. Senang kan? Konsepnya macam ni je. Bayangkan pinggan anda tu dibahagi 3. Separuh daripada pinggan tu penuhi dengan sayur-sayuran. Suku pinggan lagi untuk sumber protein macam ikan, ayam atau tahu. Dan baki suku yang terakhir barulah untuk karbohidrat macam nasi. Formula separuh, suku. Mudah nak ingat dan sangat-sangat berkesan. Okey, kita dah faham konsep pinggan. Sekarang, jom kita zoom in sikit pada bahagian suku karbohidrat tu. Ini kemahiran kedua yang penting, kenal dan sukat karbohidrat. Kenapa ia penting sangat? Sebab karbohidrat inilah yang paling cepat bagi kesan pada paras gula dalam darah kita. Ada satu konsep yang sangat berguna, namanya pertukaran karbohidrat. Contohnya, setengah cawan nasi tu dikira sebagai satu pertukaran. Sekeping roti mil penuh pun satu pertukaran. Tapi, yang paling kita nak tahu masa bulan puasa, mestilah kurma kan? Agak-agak berapa biji kurma ya untuk satu pertukaran? Kuncinya ada pada nombor ni. 3 biji. Betul. 3 biji kurma yang saiznya kecil tu dari segi karbohidrat nilainya lebih kurang sama macam setengah cawan nasi. Bila kita dah faham macam ni, lebih senanglah kita nak agak-agak masa berbuka nanti. Betul tak? Sekarang kita masuk bab cabaran sebenar. Bazar Ramadan. Dengan bau dan warna makanan yang macam-macam tu, memang iman boleh goyah. Tapi jangan risau, kita boleh jadi pembeli yang bijak. Tipsnya, sebelum pergi, buat senarai apa nak beli. Dah sampai sana, cari makanan yang dibakar, kukus atau rebus. Elakkan kuih muih dan air yang berwarna-warni tu. Popia basah ke tahu sumbat atau ayam percik tanpa kulit tu, pilihan yang jauh lebih baik.
Selain daripada makanan biasa, ada juga pilihan lain macam formula khusus diabetes. Ini boleh jadi pelengkap kepada pelan pemakanan kita, mungkin untuk sahur yang ringkas atau sebagai snack sihat. Tapi, ini yang paling penting ya, pastikan anda bincang dulu dengan dietitian atau doktor untuk pastikan ia betul-betul sesuai untuk anda. Siapa kata makan sihat tu membosankan dan tak sedap? Itu cuma mitos. Jom saya tunjukkan beberapa contoh hidangan yang bukan saja ikut konsep pinggan Ramadan, tapi rasanya pun memang lazat. Boleh jadi inspirasi untuk anda nanti. Untuk sahur, cuba bayangkan hidangan macam ni. Nasi sikit, ikan tenggiri yang dipanggang penuh dengan protein dan ulam-ulaman segar sebagai sumber serat. Kombinasi macam ni bukan sahaja lengkap, tapi ia direka khas untuk bagi kita tenaga yang stabil dan tahan lebih lama sepanjang hari kita berpuasa. Waktu berbuka pula, apa kata kita nikmati hidangan klasik macam ikan masak asam pedas, penuh dengan rasa digandingkan dengan nasi dan sayur-sayuran. Ini bukti yang kita tak perlu pun tinggalkan masakan tradisi kegemaran kita untuk makan secara sihat. Kalau lepas solat tarawih tu rasa lapar sikit atau nak moreh, apa kata cuba minuman susu kocak kurma macam ni? Ia dapat manis semula jadi dari kurma dan penuh dengan nutrien seimbang. Memang sempurna untuk pulihkan tenaga kita balik. Tahniah, anda dah berjaya harungi Ramadan dengan cemerlang. Hebat! Tapi jangan berhenti setakat ni. Perjuangan belum selesai sebab cabaran seterusnya dah menanti Hari Raya. Jom kita pastikan semua usaha baik kita sepanjang Ramadan tak sia-sia bila tiba Syawal. Ini dia senjata rahsia anda untuk musim raya. Jadual ni tunjukkan berapa banyak kuih raya yang bersamaan dengan satu pertukaran karbohidrat. Tahu tak, yang 2 biji tak nenas tu, karbohidratnya sama macam 2 keping kuih kapit? Ilmu macam inilah yang bagi kita kuasa untuk nikmati juadah raya tanpa rasa risau atau bersalah. Secara ringkasnya, bila pergi beraya nanti, cuba amalkan tips mudah ni. Guna pinggan yang kecil sikit. Mulakan makan dengan ambil sayur atau ulam dulu. Pilih air kosong dan hati-hati dengan kuah yang pekat macam kuah lodeh atau rendang. Perkara-perkara kecil macam inilah yang akan bawa perbezaan besar. Dan akhir sekali, mesej yang paling penting daripada perkongsian kita hari ini ialah semua yang kita belajar untuk Ramadan ni sebenarnya bukan untuk 30 hari itu saja. Ia adalah satu blueprint, satu asas untuk gaya hidup yang lebih sihat untuk sepanjang hayat kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Daripada semua yang kita bincangkan, dari konsep pinggan Ramadan sampailah ke tips masa raya, apakah satu tabiat sihat yang anda rasa paling berkesan dan anda nak teruskan sepanjang tahun? Cuba fikirkan. Sebab perubahan kecil yang kita buat secara konsisten, itulah yang akan membina kesihatan yang berkekalan.